itu orang yang tak ada akal lah. Ini bencana, orang nak bantu pun dia dah kecam. Jadi bagi orang yang kecam tu, saya nak bagi tahu mereka ni dosa besar. Kalau nak kecam orang nak bantu mangsa bencana ini, satu dosa yang besar. Amboi. Saya cuma ada satu persoalan saja kepada YB Anthony Loke. Mungkin memang macam yang disebutkan oleh YB memang tak masuk akal dan juga berdosa jika kita mengecam mana-mana badan ataupun pertubuhan organisasi yang ingin menghulurkan bantuan kepada mangsa letupan gas. Namun demikian, apa yang Chung Se berasa pelik dan juga keliru ialah mengapa rata-rata organisasi badan pertubuhan termasuk parti politik seperti MCA, mereka tidak dikecam oleh netizen ataupun warga-warga yang lain. Cuma parti DAP saja yang dikecam. Dan mereka yang mengecam parti DAP kebanyakannya terdiri daripada warga masyarakat Cina yang dikatakan merupakan sokongan